Assalamualaikum. Bersama kembali kita di rancangan podcast Love Story Never Ends. Tapi yang ni bukannya ship halal. Ya, betul. Tapi diorang adalah partnership, iaitu City Mix. Yes. Hai. First time masuk podcast ni. Oh, tak pernah First pernah. time. Tak pernah pernah. Rasa macam dekat rancangan yang berbeza. First time masuk podcast dan korang juga partnership pertama yang masuk podcast ni. Sebelum ni podcast semua orang yang dah berkahwin. Oh, faham. Betul nama dia Love Story. Love Story Never Ends. Yang ni aku panggil Love Story Let's Kita End. Okay. So untuk Aisyah dengan Aiman, thank you join podcast dengan akak. Banyak soalan yang akak nak tanya untuk Aisyah dengan Aiman. Alamak. Especially tentang ship korang. And ada juga soalan tentang kehidupan korang. Kalau korang tak kisah untuk share dengan akak dengan yang lain. Okay, kita boleh dengar dulu soalan. Okay, boleh. Nak soalan yang mana? Relax, kita santai je. Nak soalan yang mana? Soalan yang macam kehidupan sendiri ataupun partnership korang? Rasanya start Partnership dengan partnership dulu dulu lah. Okay, kita start dengan partnership dulu, okay? Aku haus. Okay, minum. Podcast ni dia tak ada cut-cut. Dia terus jalan. Alamak, itu yang Dia tak ada macam Aiman cut. Okay. Bahaya. Bella buat muka cut. Aduh. Bahaya ni podcast ni. Okay. So kita pergi ke soalan yang pertama untuk partnership City Main. Okay. So soalan yang pertama, macam mana reaction korang masa mula-mula korang di partnership dulu? Kita tanya Aiman dahulu. Okay. Sebab sebelum ni kau dengan Lufa Lufa pula. Lufa Ya Dengan Fae. Mana sebelum ni Mana kau dengan Fae. Sebelum kau dengan Aisyah, kau dengan Fae kan? Betul. Okay. So macam mana kau punya reaction masa kau mula-mula dengan Aisyah? Okay, mula-mula saya punya reaction ni bila dapat dengan Aisyah memang daripada new gen lagi. Saya rasa saya memang nak dengan Aisyah sebenarnya. Sebab itulah Kak Bella dia terjun saya untuk Google saya. Ya ke tu ke kau plan tu? Tak, memang betul. Memang betul? Memang betul. Sebab saya tak pernah lagi try dengan Aisyah. Okay. Memanglah tak pernah try dah. Tak ada, iyalah tak maksud aku. Maksud aku dengan siapa tu? Puteri dengan Sophie. Dengan Anis pun aku pernah. Cuma dengan kau ni aku tak pernah try lagi walaupun dalam konten apa-apa berlakon ke apa tak pernah lagi. Betul. So time tu Daripada new gen dulu lah, orientasi dulu lah. Okay. So lepas tu ada satu part tu yang duduk makan. Kanda, share, kau ingat aku. ke? Dekat kedai, dekat kafe. Bukan kat kafe, dekat yang konten yang masa kita kalah tiga orang tu. Okay. Rasanya kat situ dia rasa macam boleh kot dengan Aisyah ni sebab berlawan mulut. Lepas tu dia pun macam take and leave it. Give and take. Give and take. Take and leave it pula. Okay lah Man, boleh je Man. Maksud perasaan kau waktu permanent dapat aku? Apa perasaan kau? And apa yang membuatkan Aisyah ni dia lain daripada perempuan yang lain, talent yang lain, yang membuatkan kau macam okay, aku nak try juga ship dengan Aisyah ni? Mungkin cara dia kot. Walaupun benda tu tak kelakar, dia buat jadi kelakar juga. Maksudnya dia gelak juga. Saya mudah terhibur. Mudah terhibur lah. Contohnya seperti yang belakang ni. Kalau korang dengar tet ni, aircon bocor. Tapi kalau kita orang tak buka aircon, panas. Betul. Sama, kita teruskan. Korang abai je kan. Bunyi Korang abai je tu. air yang kat belakang tu. Okay. Lepas tu Aiman? Lepas tu apa tadi? Reaction. Reaction. So jadi semangat nak buat konten. Aisyah kan dia macam bukan garang-garang, dia tegas punya orang berbanding yang lain kan. Takut kau buat lawak, lepas tu dia macam benda kau ni buat lawak-lawak ni. Macam mana kau nak adapt benda tu dengan Aisyah? Kalau benda tu lah kan, benda tu pernah jadi. Bila dia cakap macam tu, saya terus buat tak layan. Kau dah bila tahu saya buat, perangai dia. saya buat lawak, lepas tu dia kata benda kau ni. Lepas tu saya buat tak layan. Saya buat hal saya. Itu je. Maksudnya kau dah tahu dia ni jenis tegas. Sebelum aku kena marah ke apa, aku buat bodoh je. Betul. Macam tu. Okay, untuk Aisyah pula, reaction pertama kali dipartnershipkan dengan Aiman. Sebenarnya reaction Aisyah waktu tu Aisyah macam aduh, kenapa lah dapat Aiman sewaktu dia kena kecam teruk. Waktu tu. Kena kecam pasal apa? Aku dah lupa dia lah. kena kecam teruk sangat-sangat sebab isu pasal girlfriend dia apa tu?
girlfriend dia controlling. Macam tu lah. Girlfriend? Ya, waktu tu lah. Waktu tu. Waktu Mana sementara. dia? Waktu sementara. Bukanlah. Kan kisah pasal waktu tu kita orang kat Genting Highland kan. Pasal Okay. Abel ada buat konten one by one. Waktu tu lah dia kena kecam. Waktu tu dia still manaik waktu tu. Lepas tu saya jadi macam dah lah hari tu saya dapat Irfan yang saya sama-sama daripada orientasi dah ninja-ninja berat kan. Lepas tu bila saya dapat dengan Aiman saya macam berat lagi waktu tu. Waktu tu saya macam Abel betul-betul tak kisah ke pasal saya waktu tu saya rasa sebab saya dapat dengan Aiman kan iaitu budak new gen lagi. Saya macam berat ni. So kau mengharapkan nak dapat selain lelaki new gen? Betul. Sebab bagi saya dengan Irfan dah berat kan. Jadi bila saya still dapat new gen lagi saya rasa macam dia ada vibe baru tapi saya mengharapkan seorang yang lebih ada pengalaman lah supaya dia boleh ajar saya yang masih berjinak-jinak dalam dunia YouTube ni macam tu. So waktu saya dapat dia tu saya macam agak sedikit macam takut. Dia bukan kecewa tapi dia takut. Saya gembira je dapat dengan Aiman. Saya okey je dapat partner dengan siapa-siapa tapi saya waktu tu lah saya mengharap dapat orang yang ada pengalaman macam tu. Okay, so apa yang kau takut mula-mula pasal Aiman? Sebab dia new gen. Satu dia new gen. Dia masih baru. Dua saya baru, dia baru. So saya takut kita orang dua ni masih terumbang-ambing lagi nak buat konten tu. Tapi rupanya yang paling penting adalah chemistry tu. So bila saya dengan dia ada chemistry dan otak kita orang sync, dia boleh terima perangai saya boleh terima perangai dia. Lepas tu akhirnya konten tu menjadi je. Macam tu lah rupanya. Oh, faham. Tapi sekarang okey lah. Sekarang Saya okey. selesa buat konten. Sekarang okey. Okey, dia masih Tapi okey. betul ke apa yang Aisyah cakap pasal yang dekat Genting tu? Itu salah faham. Lagi satu komen-komen netizen yang kata Betul. girlfriend control lah apalah. Bukan sebenarnya. Dia Kau kena ada- kecam kau ada sebab girlfriend tu. ke? Waktu Girlfriend? sementara tu Waktu kan. tu kau ada Dah girlfriend lah? Dah putus. Waktu Dah tu dah putus putus dah. Okey. Netizen kan. biasalah. Biasalah. Kita di bidang ni Iman, Aisyah. Kita kena tahan je dengan netizen yang suka buat andaian. Kadang-kadang Itulah saya tu. kelakar tau. Saya ada baca satu komen ni. Lepas tu kan komen tu macam fitnah gila. Saya macam Fitnah? macam Itu benda biasa. saya macam Itu benda masa biasa. bila aku pernah buat macam ni. Buat contohnya apa? Contohnya lah hari tu ada buat live. Okey. Saya buat live kan. Lepas tu ada orang tanya, Aisyah dah tak nak saya tanya kalau saya nak partner dengan siapa? Lepas tu orang Okey. cakap Kambi Irsyah. Lepas tu Okey. saya macam bukan saya tak nak Kambi Irsyah, saya cakap lah kalau dalam Yang baru-baru live tu. ni live ke? Tak, waktu tu talent sementara ada Melo lagi waktu tu. Saya buat tengah buat live. Yelah, aku rasa aku tahu benda ni. Ada orang cakap ada dengan orang aku. komen. Ya, Orang ya, cakap ya. hari tu Aisyah ada live. Lepas tu dia kata buat apa nak partner dengan orang yang Yang tak sendu. naik kan. Ya kan? Masa saya Tahu tak tahu tahu. cakap pun Ada orang cakap dengan aku masa tu. Okey. Masa tu aku dekat Kuantan. Food Fest kat Kuantan. Masa tu kau ada live. Siapa cakap aku? Aisyah. Lepas tu aku cakap, takkanlah Aisyah nak cakap macam tu. Untuk apa nak cakap? Masa tu kau dengan Mal lagi. Betul. Sebab Aisyah ni dia takkan nak rendah-rendahkan Betul, orang macam tu betul. kecuali dalam konten. Kalau yes, ada betul. debat Kalau apa-apa. perlu ke, Lagi satu kalau dia cakap dalam live mesti ada orang record betul tak? Ya. Kenapa nak betul. jatuhkan diri So sendiri? siapa yang memfitnah tu? Itu saya tak tahulah. Netizen lah kan? Saya sendiri terkejut dengan ayat saya tu. Padahal saya tak cakap pun. Benda tu biasa kalau orang memfitnah kita. Tapi apa yang paling penting, kita dapat pahala free lah. Betul. Kita dapat pahala free. Korang Okay? dosa kering. Korang dapat dosa kering. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Sebab kita orang ni penuh dengan dosa. So okay, at least dapatlah pahala Seimbang. kecil-kecil tu. Seimbang, aduh takutlah. Okay, so kita pergi ke soalan yang kedua Okay, apa yang buatkan korang, antara korang berdua dalam ship ni, yang buatkan korang boleh bekerjasama antara korang berdua? Yang boleh buatkan korang, apa yang buatkan korang bekerjasama? Yang kuat bekerjasama? Okay, kalau pendapat Aiman, benda ni dia give and take satu. And then lagi satu Kejap mana? Makin kuat pula bunyi tu kan? Kuat sama. Itulah tu. Makin kuat pula bunyi. Sebab dia tak dah guna baldi. Boleh Kur guna baldi ke Kur? Cuba cari Tak apa, tip yang baju. ni kita ambil je. Cuba korang ambil baju dekat luar tadi, korang letak biar dia tak Kain bunyi. ke apa? Yelah, kain baju. Tak apa, kita teruskan Sorry korang banyak iklan tak boleh cut. Tak boleh cut. Okay, apa yang buatkan korang kuat untuk bekerjasama? Sebab korang nak bid dengan partnership yang lain yang ada dekat dalam AI ni. Ramai yang so strong. Apa yang buat korang kuat bekerjasama? Okay, kalau macam saya tadi give and take satu. And then lagi satu consistent. Betul. Consistent yang walaupun kita orang ni tak adalah berapa view tinggi pun. Ya. Cuma kita orang nak tunjukkan yang kita orang punya ni, kita orang boleh konsisten dan kita orang setiap hari post. Yang tu nak tunjukkan konsistensi dekat orang. Benda tu bukan senang kan. betul. Ada orang yang naik sekarang tapi tak post video. Betul. So untuk korang maintain post video bagus lah. Bagus. Sebab screen time korang nak banyak. Untuk Aisyah?
Mungkin menerima kelemahan masing-masing kot. Wow. Sweetnya. Bila kita terima kekurangan masing-masing dan cuba mengenali partner sendiri, so dia jadi macam tak rasa berat buat kerjasama tu. Tak rasa berat buat konten tu. Macam tu. Contohnya kelemahan apa dekat Aiman yang macam contohnya lah macam Aiman ni saya rasa dia tak adalah kelemahan. Tapi bagi saya Aiman ni dia kurang sikit macam dekat idea ke, faham tak? So kita orang duduk sama-sama dan bincang macam ni saya tolong improvise, dia tolong improvise idea saya. So bila kita settlekan apa yang masalah tu, jadi kita akan berjaya lah. Macam tu. Maksudnya kekurangan dari segi idea lah. Kadang-kadang dia pun tolong idea saya juga. Macam tu, saling melengkapi lah. Saling melengkapi lah. Tak adalah macam tolong aku ni pasal aku tak nak tolong kau. Betul. Tak adalah. Betul. So okay lah, benda tu memang perlu dekat dalam ship. Sebab korang dalam bidang ni, and bukan senang kita nak fikir konten yang berlainan setiap masa, setiap hari. Sebab tu aku kahwin dengan Arifan. Sebab otak dia tu boleh dibelah, boleh jual. Otak dia geliga. Okay, so untuk soalan yang ketiga. Pernah tak korang rasa antara korang sesama sendiri perasaan yang tak adil? Macam contohnya? Contohlah, okay, macam tadi kan korang cakap kan, ni saya bagi idea dekat ni. Contoh kau bagi idea dekat Aiman 8/10. Tapi Aiman bagi kau idea 1/10. Contoh macam tu. Saya rasa pernah tak ada rasa tak adil? Saya rasa ada je. Kadang-kadang Ada je. contohnya Aiman shoot konten dia kan. Ada saya. Pasal Aiman cakap, kau ni dalam konten aku, kau tak bagi energy. Dalam konten kau nak aku bagi energy. Siapa cakap? Aiman cakap. Dia pun sama juga. Dia pun sama juga. Dia memang, kita orang memang ada rasa macam tu pun. Betul. Sebab apa kena ada rasa macam tu? Sebab kadang-kadang saya tak ada mood. Contohnya shoot konten dia, tapi saya tak ada mood. So saya tak boleh nak bagi energy tu. Sebab tu dia macam marah. Macam, kau ni konten kau bukan main, kau nak aku macam ni. Konten aku kau tak bagi energy macam tu lah. Aku dah agak dah. Tapi dia tak gaduh besar pun. Aku dah agak akan ada macam ni. Memang akan ada. Dah agak dah. Sebab tu kalau contoh kan, ada partnership yang otak bijak dengan otak bijak tu, dia akan berlawan. Dia akan nak tunjuk siapa lagi bijak, siapa lagi yang akan bagi idea yang bernas macam tu. Okay, so ready. Soalan seterusnya Pernah tak atau ada tak benda yang pernah buatkan korang, partnership korang ni renggang ataupun situasi tegang? Bukan dalam konten ataupun bukannya korang drama-drama dalam konten, tapi luar kamera. Ada tak? Luar kalau saya rasa ada. Benda tu ada. Cuma yalah, kita pun dalam kerja macam ni kena profesional. So rasa macam benda tu biasa je. Share lah. Apa tu? Dia macam share je lah. Tapi kita orang tak layan benda tu. Okay, contohnya apa? Contohnya akan ada hari, ni daripada perspektif aku lah. Contohnya akan ada hari saya rasa macam Aiman ni lain. Contohnya macam cara dia bercakap tu macam garang ke, ataupun cara dia cakap tu macam dia tak balas balik apa yang saya bagi dekat dia ke. Tapi sebabkan kita orang macam macam tak kisah, so kita orang tak menjunam ke arah tu, faham tak? Sebab selalunya masalah akan lagi besar kalau kita layan. So kita orang tak layan masalah tu, jadi dia tiba-tiba terhapus sendiri. Macam betul. Tapi dan lagi satu nak bagi tahu yang kalau saya tengah shoot konten kan, so dia macam asal dia ni tak masuk kamera yang betul-betul pegang tak masuk kamera. Sebab benda tu je. Okay. Bukan, dia besar sangat. Tak ada makna, tak ada makna. Dia pegang kamera, tak, saya tak ada. Kau kena kurus, man. Tak habis point dia besar. Tiba-tiba dia dah dekat tempat lain. Cubalah ikut aku jalan. Syah, apa yang kurus tu? Badan ke bibir? Dua-dua. Sebab benda kecil macam tu. Pendapat dia macam tu lah dia. Tak, masalahnya memang betul. Kau pegang kamera logik lah sikit. Memanglah, tapi kalau kau pegang kamera, aku ikut je kau. Yang ni kalau aku pegang kamera, aku nak ikut kau pula. Itu lah salah satu. Perempuan, biasalah. Aku pun kadang macam tu juga, Man. Standard lah. Kau tengah partnership dengan perempuan ni. Standard lah kan. Lagi. Itu juga. Kita orang tak pernah gaduh besar. Tak pernah gaduh besar lah. Walaupun korang tak di partnership ataupun tengah partnership, tak pernah gaduh besar. Tak ada situasi tu macam renggang apa semua. Macam malah aku nak tegur Aisyah ataupun Aiman lah hari ni. Tak ada. Sakit hati. Sebab kita orang siapkan satu benda yang macam kalau dalam
partnership ni, contoh kalau macam Aisyah tak ada mood, saya buat kelakar bodoh. Kalau saya tak ada mood, dia buat kelakar bodoh. Macam tu lah. So tak ada lagi lah. Aisyah buat kelakar. Mana Aisyah buat kelakar Aku nak bodoh saya keluar dengan orang yang saya selesa juga. Ada jarang. Dia kena nak selesa, dia kena ada berdua. Aisyah kelakar Aku selalu nampak dia mudah terhibur, tapi bila dia buat kelakar tu macam mana Pelik. Macam pelik juga, tapi aku tak pernah tengok lagi lah. Okay, so untuk soalan yang seterusnya. Korang rasa partnership korang ni akan bertahan lama tak? Kalau contoh partnership korang ni naik daripada yang lain, korang nak kekalkan ataupun korang nak cuba dengan orang baru? Tak kisahlah talent AI yang ada, korang nak switch ataupun dengan talent sementara. Okay. Kalau ship korang naik. Okay, kalau naik Kalau naik, saya rasa saya nak kekalkan revenue saya lah. Okay. Tapi kalau saya punya partnership ni tak naik, maybe saya akan tukar kepada cari talent baru lah. Untuk saya improve saya punya cara berkonten bekerja kot. Betul, saya setuju. Saya rasa kalau partnership kita orang naik daripada partnership yang lain, saya rasa saya nak kekal. Boleh Satu beat dah. Karina ke? Wah, macam tu. Gempak sangat kalau boleh Karina. Amin. Mana tahu rezeki Jadi Allah suka yang tengok Siti Min kan? Diorang tak suka tengok Karina, tengok Siti Min pula. Suka je. Tolong tengok kita orang. Tak, kalau macam ni, kalau kita orang naik, saya of course saya akan stay dengan Aiman. Satu, saya dah selesa. Dua, duit pula masuk. So takkan kita nak bubar kan? Mana lagi nak? Selesa ke duit? Duit lah. Kalau boleh dapat dua-dua tu, alhamdulillah. Aku suka kejujuran tu. Kita kena jujur dekat podcast ya. Tolong Okay, memahami. so yang tadi tu apa ni? So korang rasa partnership korang ni akan bertahan lama ataupun tidak? Bertahan lama buat masa sekarang, kalau nak dibandingkan dengan ship sekarang ni susah, tapi kalau untuk konsisten tu insya-Allah boleh. Okay lah. Bertahan lama macam mana tu Kak? Bertahan lama macam contohlah relevan dia ke apa? Ya. Contoh Abang Alif bagi peluang kan, macam pilihan untuk korang. Ikut korang lah, korang nak ship dengan siapa. So korang nak kekalkan ataupun ship korang ni akan bertahan lama tak? Macam tu, bertahan lama tak untuk korang kekalkan relevan ni? Lah, lama bertahan. Macam tu. Faham. Saya rasa dia akan bertahan, tapi bukan untuk dalam kelompok yang banyak. Maksudnya dia orang punya sendiri crowd dan akan bertahan dalam crowd tu sahaja. Dia tak mengembang nak lah. berkembang tu susah lah. Sebab apa susah? Sebab apa susah? Macam ni? Sebab walaupun kita orang dah cuba yang terbaik, buat konten pelbagai, konsisten, tapi minat orang tu kita susah nak tarik. Kalau dia tak minat tu, tak minat lah. Sebab manusia ni dia degil sikit. Kalau dia orang tak nak, dia tak nak. Macam tu. Mungkin netizen dia nak benda yang betul-betul lain. Betul. Baru Lain. baru berkembang benda tu. Spark baru. Kena selalu pakai baju Power Rangers hari-hari. Setiap hari colour lain-lain macam tu. Mungkin boleh tu lain. Tapi Aisyah kan hari tu kan ship dengan Mal kan. So followers, subscribers pun dah makin naik mendadak kan. So dalam Aisyah tak sedar, ada juga macam followers baru datang. So ada juga spark yang baru. Walaupun dah tak shipkan dengan Mal, tapi maintain lagi dengan Aiman. Macam mana Aisyah nak kekalkan tarik crowd Mal tu untuk tengok juga Siti Min? Oh, faham. Macam mana sejak saya dah duduk dalam AI ni kan, saya macam cuba kita panggil apa, mengkaji netizen ni. Apa yang saya nampak, setiap netizen dengan partnership, dia akan jatuh hati dengan partnership tersebut. Okay. Jadi dia macam ni lah, manusia ni dia senang berubah hati, tapi dia susah juga untuk berubah hati. Jadi contohnya saya berpartner dengan Mal kan, dan saya dapat crowd Mal. Tak semua orang boleh tengok saya bersama dengan Aiman pula, sebab vibe tu dah tak sama dan orangnya pun orang yang berbeza macam tu. So dia orang rasa macam, ish, cepatnya kau berubah hati lah macam tu. Tapi dia orang tak sedar kita kan adalah pekerjaan lah, macam tu lah. Aiman ada motor juga. Dia dah bawa dah saya naik motor dia. Bawa kau duduk belakang? Dia suruh Aslah bawa saya. Okay. Aslah bawa saya. Aslah bawa kau? Kenapa Aslah bawa kau? Saya tak reti motor Dia tak boleh clutch. bawa motor. Akak ajar kau nanti Okay, yes. Senang, easy je. Nanti kita buat konten. Aiman, yang konten tu kan? Yang tu. Tapi yang tu Aslah masuk. Tapi yang ni konten lain pula Kak. Tak apa, aku dengan Aslah masuk. Aku bawa motor Superbike yang mana yang ada ni. Ui, biasa. Okay. Superbike. Boleh. 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 So itu soalan untuk Aisyah. Pasal partnership dia dengan Man sebelum ni. Okay. Untuk Aiman pula. Man,
Aisyah punya view masa dengan Mal Kodok, gila-gila macam view AI dah. Weh, susah. Hampir sikit dah, tinggal berapa ratus ribu nak macam view Alif Irfan. Tak pernah lagi dalam sejarah talent AI team yang view macam tu. Mungkin ada orang yang satu video sahaja yang 1M. Tapi yang ni dia almost semua video semua naik. So engkau pula comeback Siti Min. Apa perasaan kau bila Siti Min comeback tapi orang membezakan engkau dengan Mal? Okay. Bila Siti Min bila Siti Min comeback ni saya dah agak dah benda tu. Cuma orang kecam-kecam ni saya tak banyak sangat tengok komen. So tak ada sangat reaction saya. So, tahu contoh kalau kau terpandang komen lah kan. Macam mana? Okay, Mal dia ada dia punya personality dia. Engkau pun ada engkau punya juga. Tapi apa yang kau akan buktikan macam okay, Siti Min comeback ni tapi dengan cara yang berbeza. Macam tu. Macam mana kau nak buktikan benda tu? Mana? Benda tu saya rasa saya tukar karakter saya kot. Karakter yang membuatkan orang lain suka kot. Okay, macam mana karakter tu? Contohnya macam mana? Macam Mal lah. Dia bukan macam Mal. Bukan macam Mal sangat. Okay. Dia lebih kepada buat benda-benda yang orang tak suka tengok. Okay. Tapi akan tengok. Tapi akan tengok juga. Macam pakai macam konten yang masakan hari tu pakai singlet. Walaupun orang kecam-kecam, tapi orang tengok juga. Singlet? Itu belum lagi kau tak pakai baju tu. Itulah. Mungkin kalau nak 500k boleh tak pakai baju. Tapi view masa tu okay. Okay, Alhamdulillah. So orang kecam sebab kau pakai singlet. Nampak bulu ketiak lah. Time tu tak ada bulu ketiak lagi. So benda-benda macam tu lah. Maksudnya kau tukar personality kau tukar personality untuk buat jadi badut semata-mata untuk buat orang suka. Yes. Macam tu lah Man, kita punya kerja Man. Makin kuat pula bunyi air ni kan. Okay. Dah macam hujan lebat dekat belakang. Ya, macam hujan lebat. Sorry korang. Sorry sangat-sangat. Air kat belakang ni dia bocor. Korang abaikan tau. Minta tolong sangat-sangat. Okay, soalan yang seterusnya. Ini related dengan soalan yang tadi tu. Ada tak karakter yang korang berdua ni nak keluarkan dekat dalam konten Alif Irfan ataupun konten korang sendiri, tapi sampai sekarang dia macam tak berani ataupun tak terkeluarkan karakter tu? Apakah karakter tersebut? Aisyah dulu. Karakter tersebut, saya rasa orang yang betul-betul follow konten saya dengan konten Aiman sebagai partner Aiman, orang perasan perbezaan diri saya dekat konten Abil dengan konten personal. Okay. Sebab bagi saya dalam konten Aiman saya boleh jadi manja, gedik dengan beria yang orang boleh terima tau. Gedik je. Gedik yang macam Aiman macam tu. Tapi dekat dalam konten Abil saya tak boleh keluarkan benda tu sebab macam tak sesuai. Macam tu. Kita kan orang kampung. Orang kampung. Macam tu. Tapi kalau konten Abil tak sesuai untuk saya keluarkan karakter tu. Sebab tak tahu nak masuk tang mana kan. Nak masuk. So saya macam itulah karakter yang kalau boleh boleh selit saya selit macam tu. Aiman? Kalau saya nak banyak bercakap dalam konten Abil. Sebab kalau dalam konten saya sendiri saya bercakap memang banyak lah. Ya, popek. Tapi kalau konten Abil bila saya nak bercakap banyak tu saya rasa macam Abil cut. Betul. Abil cut pasal Abil cakap dah. Habis tu jadi macam alamak. Nak masuk ke tak nak? Tak Aku tak buat apa. Sebab kau cakap lambat Aiman. Jangan slow. Abil kan suka macam nak terus straight macam tu. Zoom terus. Kau macam Bagi saya rasa macam tu kau dekat bahagian kau Aiman. Tapi aku nampak lah apa yang kau nak cakap. Kadang-kadang kau dah cakap laju, tapi Abil cakap jangan ambil part tu. Itulah. Jangan ambil part tu. Okay, kau kena cakap macam ni. Betul tak? Betul. Macam tu Amal. Kadang-kadang Abil betulkan tu sebab untuk diri kau juga. Betul. So dia rasa macam nak cuba lagi. Itu je lah, maksudnya tak ada karakter lah. Tak ada karakter ke? Nak cakap banyak je. Tapi kalau akak perasan sekarang dia makin banyak bergerak dalam konten Abil. Banyak bergerak. Dia tak boleh bercakap, dia banyak bergerak pula. Bergerak macam mana? Body language. Dia akan bergerak. Nanti akak tengoklah kalau tengok konten-kontenan. Core dia makin banyak dah sekarang ni. Oh iya ke? Tapi banyak bergerak je lah, bukan banyak bercakap. Kau pandai cari FYP sekarang. Alhamdulillah. Aku doakan semoga Aisyah memang dah merasa view gini, dan aku pun doakan Aiman dengan Siti Min ni
view naik. Amin, insyaAllah. Sebab kita bukannya berasa semua orang kaya. Betul. Kita pun banyak tanggungan kita kan. Betul. Okay, so untuk soalan next, sebelum kita pergi ke soalan personal, kehidupan peribadi, okay? Okay, nak tanya, apa benda yang korang berdua dalam sedar tak sedar korang ajar each other dalam hidup? Faham tak? Bukan dalam konten tapi untuk hidup. Faham tak maksudnya? Apa benda bila korang ship sama-sama ni, apa pengajaran yang kau dapat daripada Aisyah, apa pengajaran yang dapat daripada Aiman masa sepanjang korang ship ni? Maksudnya korang tak tunjukkan dalam konten. Benda tu datang dengan sendiri, real life. Yang orang tak nampak, korang berdua je yang tahu. Faham. Cakap dulu. Okay, kalau saya bila saya partnership dengan Aisyah ni, saya rasa keras kepala saya hilang kot. Dulu saya ni jenis yang okey tak nak, ni idea aku. Kau ikut kau ikut je apa yang kau. Maksudnya betul lah tu. Makin laju itu maksudnya betul lah tu. Okey, yang tu lah. Yang tu. Lepas tu bila dah lama-lama, bila dia bagi idea juga, dan kita bagi idea, so kita rasa macam nak ikut kepala kita, tapi idea tu macam okey juga ni, tak apalah kita terima lah. Benda tu. Keras kepala. Lagi? Solat memang dua-dua solat tak tinggal. Okey. Alhamdulillah. Apa lagi? Itu je. Itu je kot. Yang bab solat tu kadang-kadang ada je hampir tertinggal, tapi saling masing-masing ingatkan. Aku suka. Okay. Tak, kalau macam aku tak sangka kau keras kepala. Sebab saya rasa saya lagi keras kepala daripada dia, dan saya lagi cepat marah daripada dia. Tapi apa yang saya perasan, Aiman ni dia sangat tenang orangnya, dan dia sangatlah lelaki. Maksudnya macam akak kita perempuan kan, kita jenis overthinking ataupun nervous, betul, cepat nak bagi reaction. Tapi kalau dengan Aiman, dia macam buat pace saya yang laju ni jadi slow. Maksudnya take things slow lah macam tu. Dia boleh control diri kau dalam sedar tak sedar. Kau seorang yang lepas tu bila ada Aiman ni macam dia macam sabar macam tu. Macam tu lah. So daripada saya yang jenis cepat ni, macam jenis tak reti nak mengalah, step back ke belakang, dia dalam sedar tak sedar dia ajar saya cara macam even kau bertenang pun akan ada something yang bagus. Tak semestinya banyak reaction akan kau dapat lebih. Macam tu. Dia cakap benda tu ataupun dua-dua. Cakap dengan reaction dia, jenis yang tenang, jenis kalau macam saya melenting ke dia tak mengamuk. Dia tak mengamuk balik. Sebab tu saya kata dia macam complete. Dia macam puzzle saya yang kosong dia complete kan. Dah boleh kahwin lah. Tak. Mana tahu inilah jodoh aku yang sebenar. Okay, so dah habis soalan untuk partnership Citymain. Kalau korang tak keberatan, akan nak tanya korang tentang korang punya perjalanan hidup ataupun bukan masalah lah, tentang kehidupan korang lah, personal lah. Boleh. Okay, so Aiman berasal daripada keluarga yang susah ataupun yang okey-okey je ataupun yang kaya? Okay. And berapa orang adik-beradik? Parents ada lagi ke atau tidak ada? Saya berasal daripada keluarga yang sederhana. Okey je lah. Dan saya anak sulung. Walaupun mak ayah saya ni jenis yang apa orang kata, nak cakap ada duit sangat tu tak ada. Nak cakap tak ada tu ada. Okey, alhamdulillah. Tapi bila kita jadi sulung ni, dia nak tahu benda kesusahan family kita. Betul. So benda tu yang membuatkan saya rasa macam walaupun mak bapak saya kata okey-okey je, tapi saya rasa benda tu tak okey. Okey. So soalan dia tadi berapa adik-beradik? Dah beritahu. Dah. Berapa adik-beradik? 4. Maksudnya dia berasal daripada keluarga yang macam mana. Okay, so parents kau dua-dua bekerja lah. Alhamdulillah, dua-dua bekerja. And semua menetap dekat Bangi. Betul. Okay, untuk Aisyah pula? Soalan yang sama lah kan? Saya pun daripada keluarga yang biasa-biasa je. Mak ayah dua-dua kerja. Saya ada 3 orang adik-beradik. Saya anak nombor 2. Oh, akak kau Rina tu kan? Betul. Yang gemoy-gemoy tu. Rina itu yang tak dapat jawab soalan tu kan? Soalan mana? Konten makan.
Okay, so keluarga kau kira cukup-cukup makan ataupun memang okey je? Tak cukup makan juga. Dia macam lebih sikit lah. Masih boleh fun-fun dengan keluarga. Macam tu. Tapi bukan kaya. Maksudnya dua-dua orang bekerja, parents. Okay, so antara korang berdua ni ada tak yang berasal daripada broken family? Saya tak rasa pun keluarga saya broken. Tapi jenis yang banyak mulut tu, yelah sebab tengok saya pun banyak mulut macam tu. Taklah, keluarga saya okey je. Tak ada yang daripada broken family? Tak, okey je. Kalau saya, Alhamdulillah dulu ada lah. Dulu hampir. Tapi disebabkan saya dengan adik-adik beradik saya, Alhamdullah sekarang masih okey lah. Okay. So Aiman anak yang pertama. Ramai sebenarnya anak dekat sulung. Dalam AI team ni anak sulung. Ramai sebenarnya dalam AI team ni yang bawa tanggungjawab sebagai abang ataupun kakak dan anak sulung. And then untuk korang, masa korang mula-mula masuk AI, macam mana family korang boleh bersetuju? Sebab AI ni adalah bukan kerja kerajaan. Betul. Faham tak? Ada setengah orang kan, orang tua nak kau kena kahwin ni dengan orang kerajaan, kau kena ni. Kerja kita kerja macam ni. Buat video ada duit, tak buat video tak ada duit. Betul. Dan kita pun populariti ni selagi ada tu kita ada duit. Dan kalau populariti kita dah tak ada, kita terkapar-kapar. Betul. So macam mana family korang boleh setuju untuk korang masuk dalam AI team? Lagi-lagi macam bercampur perempuan, bercampur lelaki perempuan. Ada orang macam fikir yang bukan-bukan. Sebenarnya tak ada, sini okey je, safe je. Cuma untuk orang tua punya mentaliti kan lain kan. Macam mana korang yakinkan parents korang untuk masuk dalam bidang ni, lagi-lagi dekat dalam AI team? Okay, Alhamdulillah untuk saya, family saya ni jenis yang dulu saya berlakon. Dulu saya berlakon. Berlakon mana? Supporting je lah. YTJ. Extra supporting je. Tapi family saya jenis yang terbuka, tak suka. Bukan terbuka, tak suka berlakon. Tak suka berlakon. Ialah jenis yang apa orang kata berpegang-pegang semua benda kan. Kau pegang ke situ? Aduh. Berlakon kan dalam bidang berlakon kan. Aduh, fake. Okay, gurau. Okay. Tapi Alhamdulillah sekarang ni bila dah masuk AI team ni slow terima. Maksudnya dalam AI team ni tak adalah jenis yang pegang-pegang, tak ada. Cium ke apa ke kan. Ampun. Lain. Dan benda ni pun salah satu yang orang kata dekat sini nak cakap senang untuk dapat duit. Faham tak? Senang. Okay, apa yang senang tu? Nak buat duit tu senang. Ada macam kita ada, bila kita masuk AI team ni kita ada crowd kita. So membuatkan klien-klien nampak. Dan konten pun YT atas diri kita sendiri. Betul. Kalau tak buat ada, kalau buat adalah. Kalau macam betul. Itulah. So mak bapak parents kau memang setuju je kau dalam bidang ni sebab kau lelaki kan. Betul, dia tu macam tak besar, risau dia sangat. Betul. Kalau tak dulu tak setuju juga. Macam dekat AI team jangan risau, tak ada pegang-pegang ke apa, tak ada. Terpegang ada, mungkin terperanjat ke termelatah ke. Itu takkanlah kita boleh nak kawal kan. Tapi tak adalah Alif kata Aisyah pegang tangan jap dengan Aiman. Tak ada lah benda tu. Kita tahulah walaupun kita orang ni bukan baik sangat tapi kita orang tahu batas tu. Betul. Okay. Tengok tadi diorang pegang semua tadi. Okay, untuk Aisyah pula. Kalau macam saya dulu waktu nak masuk sementara, ayah tak bagi tau. Ayah macam, apa benda saya buka kat TV sebab saya macam nak study lepas AI team. Masa ayah saya kata, apa benda lah nak masuk konten macam ni. Last saya masuk, ayah saya fans nombor 1. Kenapa dia cakap macam apa benda lah konten macam ni? Sebab apa? Sorry Nan. Macam cakap tadi lah, mentaliti orang dewasa. Biasalah saya faham je lah macam bergaul lelaki perempuan. Ayah saya ni dia jenis macam suka kalau anak dia macam anak dia macam mana cakap tak rapat dengan lelaki lah macam tu. Saya faham je perspektif tersebut. Macam tu. Tapi adik just nak cakap kat ayah, adik pandai jaga diri, Alhamdulillah lah. Betul. Anak siapa? Nama bapak kau? Mas Rudi.
anak bapa Mas Rudi sangat-sangat pandai jaga diri. Laki pun takut nak dekat dengan dia. Aisyah lah perempuan yang dekat dalam yatim yang macam boleh tegur dia ke tak. Dia sama macam saya. Betul tak dia? Sekejap Kak Bella. Sebab race space kita garang lah Kak. Race space kita nampak macam garang, nampak orang. sombong, tegas. Tapi kita okey je. je. Kita paling okey. Cuma yang tak kenal kita dia akan tegas je, sombong je. Macam tu. Betul tak? Okay. So kita pergi ke bahagian kecaman. Kecaman. Okay. So untuk Aiman, sepanjang kau berada dekat dalam AI team daripada orientasi ataupun sementara dulu dan sampailah sekarang, walaupun kau cakap kau jenis yang tak baca komen apa semua kan, tapi mestilah ada kau trigger dengan komen tu kan. Apa komen yang membuatkan kau rasa macam kau tak kenal diri aku ni, kenapa kau nak judge macam ni sampai kau rasa macam tolonglah duduk sebumbung dengan aku baru kau tahu aku ni siapa. Macam tu. Komen yang gila-gila punya bila diorang kaitkan dengan family lah. Dia bila kita buat dalam ni, biasa content creator, dan nama pun content creator. Benda tu kena plan itu ini. So bila contoh kita dapat watak yang jahat, bila diorang kata ada satu komen ni lah, dia kata mak bapak kau tak ajar ke? Dari sini aku hadap mak bapak kau semua benda tu. Acah. Dia my family lah. Benda tu. So benda tu dia jadi rasa macam down. Adalah minta tolong Kanda, Syahmi, Nazul dulu bab-bab macam ni. So bila tanya diorang bagi satu ayat. Waktu kau keluar pergi mana-mana, ada tak orang attack depan-depan? Betul. Benda tu dia selalu cakap. Betul. Lepas tu kalau tak ada, maksudnya benda tu dia orang berani kat dalam komen je. Betul. Depan-depan tak berani pun. Betul, itu akak setuju. Maksudnya dia orang hanya berani jadi keyboard warrior saja. Dia orang hanya tahu komen, tapi bila jumpa depan-depan, Aiman, boleh tak nak ambil gambar? Tapi tu reality. Aku akan buat short film dekat Instagram aku rasa. Scary. Betul, benda tu POV. Diorang tak suka, tapi sebenarnya depan-depan kita dia macam kita peminat awak. Betul. So itu antara diri dengan Allah lah. Allah je yang tahu dia punya niat. Kan? Okay, untuk Aisyah pula, komen apa Aisyah sepanjang kau ada dekat sini yang buatkan kau rasa kau boleh menangis benda tu ataupun kau geram? Apa Saya rasa banyak kecaman kan. Banyak. Cakap je komen yang mana satu. Tapi saya rasa betul lah kalau main dengan family, benda tu macam menyakitkan hati. Macam ada satu part ni, dulu kan waktu awal-awal saya masuk, macam isu saya dengan Lokman Musa kan. Pasal benda tu lah. Tapi saya dah sekarang tak ada isu dah. Kita orang okey je. So ada satu part ni, waktu tu kita orang konten dekat mana yang kita main konten nyorok-nyorok tu? Villa tu. Dekat ni apa? Genting lah. Bukan. Kau dia nyorok dekat ni lah. Oh ni, janda baik. Janda baik. Akak mesti tak ada. Betul, akak tak ada. Okay. Janda baik. Lepas tu waktu tu konten ni dare. Yang Aiman kena dare dengan Aslah ke siapa tak ingat. Kena dare call mak saya. Lepas tu cakap yang dia ada perasaan dekat saya. Dalam konten ke masa tu? Konten. Okay. Dalam konten. Lepas tu kan mak saya cakap nak kerja ke nak bercinta? Mak saya cakap macam tu. Aisyah tu baru je putus dengan Lokman. Macam tu lah mak saya cakap. Masa tu dekat sini lah. Janda baik ke? Akak tak ada waktu tu? Tapi kat sini pun ada juga kan. Dekat sini pun ada juga. Tapi yang lain lah. Lepas tu saya macam kelakar lah benda tu. Benda tu macam kelakar. Orang pun fun kan. Lepas tu tiba satu komen ni, saya rasa lah dia cakap macam ni, mak Aisyah tu pun tak reti nak move on ke? So saya rasa macam apa benda ya? Padahal for fun. Sebab mak saya yang kena prank. Mak saya tak tahu yang kita orang call tu sebab prank. Macam tu. Tapi dia nak cakap mak saya tak move on. Bagi saya benda tu macam sangat menyakitkan hati saya lah. Saya hampir berdoa buruk kat orang tu. Harap anak dia rasa macam mana sakitnya saya rasa. Macam tu lah. Tapi sebab dia kaitkan dengan mak saya macam mak saya hanya nak rasa protect saya sebagai anak dia. Maksudnya netizen tu dia kecam mak kau? Dia kecam mak saya. Dia kata, kenapa mak Aisyah ni tak move on daripada masa lalu saya? Saya rasa macam, mak saya just pernah nampak situasi saya di fasa tersebut. Sebab tu mak saya jadi protektif. Betul, macam betul. Tu. Kalau awak ada anak nanti awak tahulah macam mana kalau anak awak sakit. Macam tu. Saya geram. Saya rasa macam nak balas je komen tu waktu tu. Aisyah, kebanyakan netizen kat luar tu, ada orang cakap yang support AI ni budak-budak je. No, salah. Dulu sewaktu Abang Alif buat short film, yes, ramai budak-budak. Ramai budak-budak. Tapi sekarang ni,
Semua peringkat umur saya. Ada mak-mak budak, Yeah. bapak-bapak budak, semua peringkat umur. Dan diorang mostly ada anak. So one day diorang akan tahulah sampai kena dekat batang hidung diorang sendiri. Yes. Okay. So, untuk seterusnya nak tanya personal balik semula. Banyak personal ni. Ya, personal. Aiman ada girlfriend tak sekarang? Sekarang alhamdulillah, kalau akak nak carikan pun boleh. Apa yang buatkan kau tak nak ada girlfriend sekarang? Okay, buat masa sekarang ni saya rasa saya nak kejar kerjaya saya dululah. Kenapa dia akan jadi penghalang ke? Dia tak jadi penghalang pun. So, saya rasa saya dah sebelum ni pun saya dah pernah ada ni kan, isu yang sebelum ni. So saya rasa macam dalam AI team ni memang content yang berpartnership. So bila ada partnership tu mesti susah sikit lah. Tapi kalau jenis yang supportive pun okey, tak ada masalah. Kat luar sana yang mana yang supportive boleh. Tapi bukan senang bukan senang nak cari supportive lagi korang bership ni apa semua. Yes. Okay, untuk Aisyah sekarang ada girlfriend, ada boyfriend ataupun tidak? Sudah semestinya tidak. Kenapa Aisyah? Kenapa? Berapa lama Aisyah single ni? Tak sampai setahun lagi. Okay, kenapa? Almost setahun lah. Bulan 11 ni setahun. Okay, tapi dia cakap dia nak kahwin umur 40 kak. Jangan. Okay, kenapa tak ada boyfriend? Sebab bila saya kan pernah masa silam. Saya kan pernah bercinta dengan habis lah, orang yang tak tahu akan tahu. Kau tak nak Saya kan pernah bercinta dengan orang yang bekerja seperti ini. Dan saya tahu betapa sakitnya jadi partner dia. Macam tu. Maksudnya masa tak ada. Lepas tu kita tengok dia sweet dengan orang lain. Kita tengok dia buat benda yang dia tak pernah buat dengan kita, tapi dia buat dengan orang lain. Saya tahu benda tu sangat-sangatlah sakit. Dan kalau dia tak pandai nak bagi macam ayat-ayat yang meyakinkan kita, membuatkan kita semakin overthinking. Macam tu. Jadi saya tak nak lah kalau saya bercinta, partner saya tu rasa sakit yang sama. Macam tu. Jadi saya menunggu kontrak habis ni. Saya terus pergi dekat dia. Macam tu. Maksudnya dah ada calon lah. Tak. Gantung. Ni calon saya. Siapa Siapa boyfriend Aisyah sebenar? Netizen, tolong buat kerja Tak payah. Okay, betul juga apa yang Aisyah cakap tu. Akak tak pernah berada dekat tempat korang. Maksudnya akak ni talent. Lepas tu akak ada boyfriend luar. Ataupun akak ni girlfriend kepada talent AI. So akak tak pernah macam adapt benda tu lah. Even sebelum ni pun Abang Alif buat short film apa semua, ramai talent-talent dia. Tapi akak tak ada rasa insecure. Sebab akak rasa macam diorang punya special masing-masing. Aku ada special aku. So kalau akak insecure dengan dia, maksudnya akak sama macam level gitu. So tak ada. Akak akan rasa insecure dekat perempuan yang macam mana tau. Akak akan rasa bukannya insecure. Ada orang komen baru-baru ni, diorang buat spekulasi yang bukan-bukan pasal Najlah. Orang komen Bella buat muka kat Najlah sebab Najlah lagi putih daripada Bella. Sumpah aku macam yang apa ni yang. Lepas tu Ali kata, biasa orang kan tak kenal you kan. Okay, aku takkan takkan insecure dengan perempuan lagi putih atau perempuan lagi cantik. Aku lagi suka tengok perempuan cantik. Betul. Aku akan tengok je muka dia make up macam mana. Tapi aku akan lagi insecure dengan orang yang lagi berjaya daripada aku, orang yang lagi berkebolehan daripada aku. Betul. Maksudnya aku tak pernah bawa kapal terbang. Semua kenderaan aku dah bawa kecuali kapal terbang, kapal laut, boat pernah lah. Lepas tu dia boleh bawa semua benda tu. Aku insecure, super insecure. Dia macam, weh aku tak ada ni, aku tak boleh ni, aku nak jadi macam dia. Yes, itu betul-betul the real insecure. Dan dia lagi berjaya daripada aku. Aku pakai Lambo, dia pakai Rolls Royce. Saya pakai Azia. Taklah, contoh lah. Itulah, itu baru betul. Saya akan insecure. Bukannya benci, tapi insecure dia macam dan bagi inspired. Semangat. Betul, inspired. Dia inspired saya untuk macam nak jadi macam dia lah.
dia selalunya yang melaga-lagakan ni adalah netizen je. Tengok Bella buat muka ni, padahal aku sakit hari tu. Sumpah aku sakit. Puncanya aku tak makan ubat. Aku silap juga, tapi aku dah pergi hospital, dah jumpa doktor. Okey lah. Dah, sebab aku ni ada bipolar. Faham tak? Dia bipolar, kalau korang nak tahu, bipolar ni adalah mood. Mood swing Mood swing. Dia mood tu tiba-tiba tengah happy dia boleh bertukar. Tengah sedih dia tengah ni tiba-tiba jadi cemas. Okay, anxiety pula ada perasaan takut. Dan ada lagi satu doktor diagnosekan aku baru-baru ni ada satu penyakit tu, aku tak boleh beritahu, tapi sakit tu adalah halusinasi dan suara apa semua. So bukan senang aku dalam bidang ni nak cover semua benda ni. Faham tak? Depan kamera kena action. Okay, kena gini. Kadang dalam sedar tak sedar aku pun faham tak? Dalam dunia aku sendiri bukan senang. Betul. Aku tak gila. Dia penyakit tu adalah gila juga. Cuma aku tak gila, aku boleh kawal lagi. Cuma aku bersyukur lah dapat Alif Irfan tu yang dia tak boleh dia tak boleh tengok aku macam tak ada mood sikit macam gini kan. Tolonglah bagi tahu, tolonglah. Dia akan cari tahu juga. Dia selagi muka aku tak senyum, dia tak boleh nak buat kerja apa, dia tak boleh nak fikir apa. So aku bersyukur. So untuk korang, kalau korang dalam bidang ni, carilah pasangan yang memahami. Kalau boleh tak payah lagi lah. Untuk next nak kahwin, perempuan dan lelaki, korang tak tahu next korang akan sakit apa. Betul. So korang kena terima. Korang kena bersama dengan orang yang boleh terima sakit korang, susah senang sama-sama. Okay, so itu part aku. Alright, untuk next pula. Okay, akak nak Aiman dengan Aisyah, ada tak benda yang korang nak luahkan dekat netizen, dekat luar sana? Apa sahaja yang korang nak luah, korang tak tercakap dekat konten korang ke apa, tapi korang luahkan sahaja dekat sini. Sebab ini pun nama podcast Sesi Luahan. So tak salah untuk korang luahkan apa yang korang nak luahkan, isi hati korang. Tak kisahlah pasal apa, pasal kecaman, pasal kerja, pasal penat, apa-apa je. Aisyah, boleh? Okay. Bagi saya, apa yang saya nak luah adalah, saya rasa tolonglah terima saya partner dengan sesiapa saja. Sebab saya ni ada satu sikap yang rasa tanggungjawab terhadap orang lain. Jadi kalau saya berpartner dengan Aiman, tapi korang macam tak nak Aiman, saya rasa benda tu macam tanggungjawab saya untuk pastikan korang terima dia. Jadi saya berharap, tak kisahlah saya partner dengan siapa, nanti dapat talent baru lagi ke, saya kembali dengan Irfan ke apa ke, saya harap orang akan sentiasa terima dan support lah. Sebab bila korang adalah fans, korang sepatutnya menerima buruk baik, turun naik. Bukannya waktu yang korang nak je korang support, bila korang tak nak korang buang. Bukan macam tu. Betul. Deepnya. Lagi ada lagi tak? Lagi kedua, jangan cepat interpret something lah. Jangan cepat menjudge apa perbuatan saya, apa perbuatan partner saya. Contohnya macam sekarang kan saya dah berpartner dengan Mak Aiman kan. Lepas tu ada orang cakap, saya harap Aisyah lebih fokus dengan Aiman lah, lepas ni jangan sebut-sebut Mal dah. Sebab ada orang cakap ada orang cakap macam tu. So saya rasa macam kenapa saya tak ada hak nak sebut nama orang lain? Takkan saya nak kena sebut nama Aiman saja. Dan saya sendiri tahu tanggungjawab saya sebagai partner Aiman untuk menaikkan Aiman, untuk menaikkan saya. Sebab kalau saya tak naikkan Aiman, maksudnya saya sendiri pun tak naik. Sebab apa? Sebab sekarang kita orang city min, macam tu. Sama-sama naik, sama-sama turun. Untuk Aiman? Okay, untuk saya, apa yang saya harap dekat korang, tak banyak pun. Cuma saya harapkan korang support saya, support dengan siapa-siapa yang saya berpartnership. Dan kalau boleh korang tengok konten tu sampai habis. Korang jangan skip iklan. Biar je. Sebab revenue tu sekarang penting buat masa sekarang. Sentiasa penting lah, revenue sentiasa penting. So ada lagi satu, kalau boleh korang jangan cepat terpedaya dengan komen-komen lah. Korang tengok melalui, jangan terikut-ikut apa yang orang komen lah. Kadang-kadang dia orang tak tahu pun, tiba-tiba betul, lepas tu dia ikut kan. Aduh, pening tambah, betul. tambah. Itu yang tak suka. Takut tambah tu betul. Tengok konten tak sampai habis, lepas tu terus komen. Pelik. Kan? Contohnya macam itu yang aku dengan Faik buat konten tu. Tengok konten tak habis tapi terus judge kan. Terus komen, aduh. Tapi aku dah agak dah, sebab aku yang suruh editor macam, jangan okay Aiman, prank kan? jangan tulis prank, biar tunggu sampai habis, biar orang judge dulu, lepas tu nanti baru orang tahu oh ni prank. Tapi tu pun orang kecap lagi juga. Aku Ada tak juga faham. tak Tapi boleh nak padahal niat aku masa tu memang nak niat membersihkan nama Faik, tapi nama aku pula yang buruk.
Aduh ya. Dia macam tu lah netizen. Dia macam ni tau sebenarnya kan. Bukan senang nak jadi kita semua ni. Dan tapi macam mana kita yang pilih jalan ni. Betul tak? And orang cakap bestnya famous. Berat. Tapi, sebenarnya aku berat betul. Kalau diberi pilihan, ada duit famous, ada duit tak famous, aku akan pilih ada duit tak famous. Yes. Ada duit tak famous. Betul. Sebab sampailah diorang semua yang kecam-kecam kita ni duduk dekat tempat kita. Barulah diorang akan, weh, kenapa diorang kecam aku? Aku diam. Salah. Aku bersuara. Salah. Aku macam ni salah. Macam ni salah. Baru diorang tahu benda tu. Tapi rasa macam kelakar juga sebenarnya. Itu. Kelakar kenapa? Kelakar. Situasi ni macam kelakar. Betul lah. Selagi diorang tak duduk tempat kita, rasa lagi tu diorang tak tahu. Tak rasa. Ya. Cakap besar boleh lah. Try dulu duduk sini. Meh. Betul, korang rasa macam bestnya jadi AI team famous. Orang ambil gambar, pergi mana-mana semua ambil gambar. Itu pun satu hal juga. Nak tahu sebab apa? Contohnya, akak bagi situation orang nak ambil bergambar dengan akak semua, Alhamdulillah aku okey je. Tapi bila aku dekat mall, aku dengan anak aku, kadang-kadang anak aku meragam, menangis, apa semua. Pernah tahu terjadi depan H&M dekat IOI City Mall. Aku dengan Bibi, dengan Cik Sita. Maksud Cik Sita pergi toilet. So aku, Bibi, anak-anak aku apa semua. Lepas aku tengah, Eden masa tu nangis. Ayla pun tengah mengaruk masa tu. Dia tak boleh tengok adik dia menangis. Lepas tu orang, Kak Bella nak ambil gambar. Okay, kejap tau. Saya ni tunggu anak saya ni. Saya tengah ni nak buat susu. Lepas tu, nak ambil gambar boleh. Dia tarik terus aku. Sumpah weh. Lepas tu aku rasa macam, itu first time aku rasa macam nak untuk marah. Fans, aku rasa macam, kenapa kau kurang ajar sangat? Tapi aku tak boleh nak cakap benda tu. Memang. Kita cuma mampu diam. Okey. Takkan kita nak cakap jangan tarik. Nampak kita kurang ajar. Betul. Tapi dengan situation yang tak kena, faham tak? Anak menangis, aku dah cakap, kejap dia tak boleh sabar dan dia tarik aku terus. Orang tua lah. Orang tua macam umur 40 lebih macam tu lah. So dia patutnya dia tahu dia ada anak, dia pernah situation macam tu. So patut macam, tak apa. Uruskanlah Ayla dengan Eden dulu. Tapi tak, terus tarik. Tapi yang kes-kes tarik ni dekat Food Fest pun banyak kali dah. Saya pernah kena betul tak Aisyah? Saya pernah kena tepuk leher. Serius ah? Kenapa dia tepuk? Baru-baru ni dekat Laki perempuan? Laki. Kenapa dia tepuk? Dia kata, "Pop," dia kata, "Man, ambil gambar jom." What the? Macam Sumpah? Macam bayi-bayi kau ke atas? tak atas. Dah berumur dah. Dah ada anak semua. Reaction kau apa? Senyum. Dia terus masuk kamera, senyum lah. Takkan nak pandang macam tu. Kan? Betul. Reaction kita macam, tapi dalam hati, ya Allah, Tuhan, kenapa dia buat macam ni? Kalau saudara mara ke apa, aku cakap sabarlah, tak nampak ke ni? Tapi sebab orang luar kita tak kenal, nanti kan dia akan viralkan kita pula. Tahu tak? Jumpa Bella dekat H&M gini, dia ni. Tapi orang tak tahu situation sebenar. Betul. Tadi macam ni lah. Sebab apa tu, aku harap makcik tu tengok aku. Ni pakcik ni yang tepuk leher saya harap pakcik tengok lah. Aku harap dia tengok, dia tahu perasaan aku. Entahlah, dia orang ni kadang-kadang waktu kita tengah dalam keadaan privacy pun diorang hantarkan gambar tu berat sikit. Tengah baiki tudung ke apa ke. Betul lah, lagi Aisyah kita berniaga kan. Betul. Berniaga daripada pagi sampai malam kan. Orang tak tahu kita penat gila, makan pun tak sempat. Betul. Minum pun kadang-kadang je nak kena cover muka macam senyum je. Tapi ada satu masa tiba-tiba, contoh dalam 12 jam, 1 minit je kita macam gini sekejap. Dah, orang cakap, tahu tak Bella muka masam ni, padahal kita dah puas senyum dah. Sampai krem dah. Tapi orang hanya nampak time tu je. Buruk tu je. Orang hanya nampak buruk je. Orang tak nampak apa yang kebaikan kita, apa yang kita buat dekat orang lain. Okay, so akak rasa tu je. Ataupun kalau akak boleh tanya satu lagi, privacy korang? Apa tu? Boleh. Boleh kak? Boleh lah. Okay, last lah. Dia dah buka sikit, terbuka je lah. Okay. Sebab first time aku handle podcast kan. Dan lepas ni pun saya akan handle podcast ni. Kalau korang suka ke tak suka ke, tengok je lah. Janganlah kecam. Bukan senang nak fikir soalan yang berlainan untuk orang yang berlainan, tahu tak? Okay, so Aisyah, kau rasa kan kalau contoh lepas ni kontrak kau dah habis dalam AI, lepas tu kau Abang Alif dah cakap, okay, Aisyah boleh release, apa yang kau nak buat? Dan adakah kau setuju untuk diriliskan? Contoh, kalau diriliskan, kau yakin ke kau akan relevan? Ini soalan yang terakhir lah, okay? Soalan terakhir. Relevan Saya rasa
mungkin akan relevan. Tapi Okay. saya akan relevan tapi bukan crowd yang sama. Saya akan dapat crowd yang berbeza lah. Mungkin tak se-hype crowd AI team, tapi selagi saya konsisten dan saya suka dengan kerja saya, saya rasa orang akan suka juga tengok saya macam tu. Yang penting saya rasa kalau dalam bidang ni konsistensi lah. Dan apa yang kita buat tu ada pengajaran kat orang lain. Contohnya kita ajar pakai tudung ke, kita ajar cara make up ke. Orang akan suka tengok kita sebab kita bagi ilmu kat orang macam tu. Dengan cara yang lain, betul. Tapi masih relevan. Betul. Dan kau setuju tak untuk diriliskan? Saya rasa selagi saya tak ada niat untuk berumah tangga, saya rasa stay dalam AI bukan satu keberatan pun untuk saya. Betul. Sebab saya rasa AI team memang pembuka rezeki saya lah. Jadi kenapa saya nak melepaskan sesuatu yang mengubah hampir seluruh hidup saya. Wow, terharunya dengar. Thank Rasa you. macam happy pula macam yelah sebab AIT walaupun nama Ali Ifan tapi apa-apa yang berkenaan dengan talent-talent apa semua, keputusan semua akak akan bincang dengan Abang kita orang berdua. So bila Aisyah cakap macam ni macam saya dah anggap akak dengan Abang ni macam mak ayah saya yang kedua dah. Betul, ni macam rumah saya yang kedua. Betul. Saya sangat gembira lah datang tu, saya enjoy buat kerja ni. Macam tu. Dia macam tanggungjawab yang besar dan happy bila Aisyah cakap macam tu sebab berjaya. Amin. Faham tak? Dia berjaya. Dia macam betul juga apa yang Aisyah cakap. Ramai yang cakap kan, talent sementara hari tu. Melu apa semua diorang cakap kan. Sedar tak sedar, diorang masuk je AI team. Sebelum diorang ada juga followers diorang, tapi masuk dalam AI team, jalan tu besar rezeki. Jalan rezeki tu besar. Ramai yang nak collab, ramai yang nak review, ramai yang klien-klien besar ambil. So alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Aiman? Okay, kalau saya kalau relevan atau tak relevan, saya rasa saya nak stay kat sini juga kot. Sebab saya rasa macam AI team ni adalah salah satu family juga. Kalau diorang tak ada, saya rasa kosong. Dan kalau lama sangat soalan tadi. Kau rasa kalau kau keluar kau relevan ke tak? Dan kau nak release ke tak? Kau nak release tak? Okay, kalau release tu nak cakap, kau ada masalah ni Man. Apa yang berada di fikiran kau? Cuba share sikit. Tengah bercelaru ni. Sebab sebelum ni saya pernah cakap dengan akak yang saya nak buka kedai emas. So saya tak kisah saya relevan ke tak relevan. Saya nak berada dalam AI team. Tak kisah walaupun apa pun. Bukan emas tu. Yelah, maksudnya saya ni jenis jangan yang buang Aiman ni. Tolong jangan. Walaupun saya ni jenis yang Aku ingatkan kan dia nak cakap apa tau. Sebenarnya saya cakap dengan akak nak buka kedai emas. Aku ingat dia akan cakap macam ni. Saya nak kumpul duit untuk buka kedai emas. Tapi tolong jangan keluarkan Aiman, okey? dia dah terlalu lama sangat borak. So saya ni jenis macam tu lah. Tapi macam tu lah Kak. Saya ni nak release ke tak nak release, pastikan saya tak release. Inilah saya berjaya dulu. Tapi sebenarnya saya tak nak Kacau release. saya ni. Dia dah tak boleh fokus Tak tapi. boleh fokus ni. Jadi apa tadi? Korang sorry korang. Aku tak tahu kenapa Aiman hari ni. Dah hide dah weh. Aiman, soalan dia kau nak release ataupun tak nak release. And then contoh kalau kau release, Kau relevan. kau relevan lagi ke tidak kat luar sana. Macam tu. Okay. Saya tak nak release. Okay. Sekiranya kalau saya Release. dah release, saya rasa relevan tu ada. Sama juga macam Aisyah cakap, tak sekerap macam AI team. Tapi saya tak mengharapkan tu sangat relevan sangat. Sebab saya ni jenis Asalkan ada kedai emas asalkan saya berduit, itu je. Betul lah tu. Maksudnya saya dah ada bisnes sendiri. Sebab bila saya ni jenis yang bila saya dah meningkat usia, saya rasa macam saya nak personal macam tu. Betul. Private life lah, private life. Private life. Akak dah tak boleh lah. Aduh, pening ah. Pasal apa cerita kedai emas tadi? Itu maksudnya kedai emas tadi. Saya masuk part kedai emas tu. Maksudnya walaupun saya ada kedai emas,
tak ada relevan, tak ada masalah lah. Sebab saya ada duit. Okay. Itu baru betul, Man. Itu baru betul. Itu baru menjawab soalan, Kita doakan Aiman ada kedai emas. Kalau dia dah tak ada dekat dalam AI team lagi. Tapi lama lagi. Korang 2027. Weh, 2027 lagi. Lama Betul. lagi weh. Aku rasa kau akan buka kedai emas tu 2028. Amin je lah. Amin. Amin. Kata kau buka waktu kau kat dalam ni. Ya, aku nak buka kat dalam tapi tak boleh lagi. Tak boleh. Tak ada Okay. networking lagi. Okay. Kena cari lagi. Okay. Bagilah tahu akak, suruh dia bagi tahu. Okay, Cakap. kepada owner-owner mas. Oh, okay. Okay, boleh bagi tahu owner-owner emas. Owner-owner mas, saya memang teringin sangat nak Buka kedai emas. buka kedai emas. Saya nak kembangkan emas-emas. Saya nak jual harga emas RM1. Kalau saya dapat networking emas lah. Okay. Boleh Kalau DM DM saya, tolong Aiman ajar saya. Kalau ada cara-cara ke apa-apa ke kan. Betul. Tolonglah korang, Aiman berharap sangat. Sebab itulah bidang yang dia minat dalam perniagaan. Saya nak yang ada belakang saya emas. Dalam masa yang sama, masa free tu saya boleh luangkan masa dengan AI team. Ya, betul. Tak ada masalah sebab kau jadi toke. Ya, toke. Kau bukan pekerja kedai emas, kau dah jadi toke. So anytime je. Tapi lama lagi lah. Lepas 2027 tu lama lagi, Man. Aku rasa impian kau buka kedai emas, aku rasa kau buka kedai barber ke apa lepas ni kan. Sebab lama lagi. Tapi doakanlah semoga apa yang Aisyah dengan Aiman nak buat lepas diorang release walaupun lama lagi, semoga termakbul. Supaya diorang boleh tolong family diorang. Betul. And diorang pun banyak juga tanggungjawab yang perlu dipikul. Okay, walaupun Aisyah anak nombor 2, tapi umpama macam dia anak pertama, ya. Betul tak? Hazarina tu sangat macam adik, ya. Okay, korang, so itu sahaja first podcast saya bersama dengan partnership yang ada dalam AI team. And thank you untuk Aisyah dengan Aiman. Sama-sama. So diluangkan masa sedikit soalan yang dijawab yang ditanya oleh akak. And thank you menjayakan podcast pertama ni. Yay. So untuk next saya tak tahu lagi saya nak ajak siapa, partnership siapa. Cuma rule dia partnership yang boleh dipodcastkan sekali dengan akak, partnership yang ada. Contohnya Karina yang tak ada, tapi tak boleh letak Karina sekali. Tele sementara boleh jugalah, yang ada tele sementara. InsyaAllah boleh. Faham. Okay, so itu sahaja podcast kami hari ini. Saya minta maaf kalau ada salah cakap ke ataupun gurau-gurau yang korang tak boleh terima, tapi inilah cara kami untuk healing. Dan untuk netizen di luar sana, tolonglah, minta tolong sangat-sangat. Kalau anda ingin berjaya, anda tukarlah mentaliti anda. Betul. Tukarlah mindset anda. Mentaliti daripada seorang yang suka kecam mencari kesalahan orang lain. Better korang kita cari kesalahan diri kita dan kita betulkan. Okay? Alright, itu sahaja podcast kita untuk kali ini. Thank you Siti Min. Thank you Kak Bella. Assalamualaikum. Bye.